Welcome Indonesia. So driver I pada hari ini ialah Iza. Kita orang ada lagi satu kereta, Nabila dengan Linda. So stay tune. Batam. So hari ni They were on the way to Batam. So hari ni kita nak pergi Stulang Terminal dekat Berjaya Waterfront. Yeah. Yay. Linda bawa kereta sekarang. Let's go. It's already 7:13 guys. Let's go. Let's go. So we are here. Hari ni kita orang semua bawa luggage. Kita nak pergi redeem tiket dulu, baru kita masuk ferry. Naik ferry. Kami naik ferry dari Stulang Terminal ke Batam Center. So harga untuk tiket ferry pergi dan balik tak termasuk dengan tax. Member baru kita. Semalam kita dengan ni dua ketua ni. Hari ni kita dengan dia. Ni banyaklah muka dia kat dalam vlog kita. Kita dah settle redeem tiket untuk pergi ke Batam Center dan bayar sekali tax. So harga dia saya letak kat sini. Dah sampai nanti, dah keluar immigration Batam Center, terus redeem tiket balik untuk mudahkan urusan balik nanti. Okay. Aku post dulu nanti lah. Hari ni ada members baru untuk kita ke trip kita ke Batam, Indonesia. 2 hari 1 malam. Macam semalam kita day trip je. Hari ni kita tidur dekat Batam sebab yelah kita punya itinerary agak pack. So harapnya itinerary untuk hari ni dan juga esok berjaya. Sebab semalam itinerary kita kan? Kita banyak cut 2 tempat. Sebabnya kita sampai JB pun lewat dan kita cari Central pun ya Allah rushing gila semalam punya day trip. Ferry terminal dekat sini dah macam airport dah. Siap ada screen timing untuk boarding lagi. So kita dah masuk immigration and tunggu boarding time. Hati-hati Linda, pakai kain tu. Jom. Boleh. Sebenarnya kan korang nak ke Batam naik ferry, banyak sangat pilihan terminal dan timing yang korang boleh pilih dalam abstract bus tu. Waktu dah sampai, korang kena redeem tiket. So jangan lupa sediakan cash untuk bayar tax pergi dan balik tau. Jadi fun fact guys, rupanya ferry nak ke Batam ni free seating. So korang just masuk je, pilih mana-mana seat yang korang suka. Dalam ferry ni, dekat belakang dia ada kafe tau. So dekat kafe tu ada jual pelbagai jenis minuman dan juga makanan. Kita pun order lah pok mi. Buat rasa-rasa orang kata. Banyak Wah, Rejihan. Orang kaya sekejap. Kau beli ni.
inilah view daripada belakang. Sebenarnya belakang ni boleh lepak tau. Ada tempat-tempat lepak dan juga makan Maggi. Orang kata nak ambil angin dan juga melayan perasaan. Macam member aku ni lah. Itu kalau buka lagu Hindustan tu, jadi tu jadi. So kita dah sampai dekat Batam Center. Kita baru keluar immigration. Nanti kita akan keluar ke sini lah. So itu dah nampak dah Indomaret. Lihatlah wanita gojo sini. Sampai lagu yang mana? Sampai lagu yang mana? Sampai lagu yang mana yang kena ke belakang? Nanti lambat lagi lah pula. Kami nak masuk dalam lagu yang mana? Kita macam ni. Macam ni gini. Aku tak tahu. Untuk trip 2 hari 1 malam ni, kami gunakan perkhidmatan supir dan belah malam kita guna perkhidmatan Grab. Jadinya kita tunggu supir kita pick up lah. Tengah tunggulah tadi tu. Pertama kita hari ni by Kak Laras sukses solo. Akak buat sendiri ke? Taklah, itu tetangga. Oh. Telur kat dalam. Ya. Katanya tu dia jajah Indonesia, dia Jadi dia yang membawa lah. kalau orang lokal makan dimsum suka di sini cap nyonya. Mana di sini? Ini cap nyonya ini. Macam nyonya. Iya, ada juga ini fold ini dia kayak apa namanya? Sourdough. Sourdough. Iya, sourdough. Lagi baru-baru hits lagi sourdough. Memandangkan kita dah sampai tengah hari Rembang ni, dema pun dah lapar, mula kita cari makan. Koma. Jadi pilihan untuk tempat makan ni kami secara last minute lah memilih tempat. Kejap lagi kau menengok lah tempat makannya macam mana. Ini kayak square. Di sini juga ada Cikuro, ada Uniqlo. Oh, ada Uniqlo. Ada. Dia baru buka tapi tak sebesar yang di Grand Mall. Ni lah restoran dia. Sedap kau mah. So we are here. Dekat mana weh? Guys, We are at Bandung Resto. Ini adalah jenis makanan Sunda. Kita baru first time nak try sebab Linda Jawa, so kita tak makan makanan Sunda. cantik lah dia punya ni decoration. Dia macam Bali kan, vibe Bali. Yeah. Tu aku macam Dia cantik. So dia kita tunggu jap nak order makan. Kejap. Aku fikir sekejap. Berapa total tadi? Dia pun dia ada daun Tiba polos tu apa? Polos tak tahu. Sebentar. Apa? Kita sekarang tengah nak order makan. Saya nak bagi share lah pengalaman ni. Kalau datang sini, bawa lah member yang faham bahasa dema di sini. Ini soda gembira. Soda gembira is air Bandung tapi you ada add on air soda, I guess. So sedap. Alpukat Macam ni lah, Bandung soda lah, tu je. tapi orang yang tak pernah buat tak jadi. Bandung letak soda. Oh ya. Air soda. Boleh order satu tak nak rasa? Boleh, aku akan beli alpukat. Aku masuk ke? Korang tengok ni. Kamera apa guys? This camera idaman doh. Tapi tak ada bateri. Sebabnya Oh nasi. Pergi siapa nak cuci tangan dulu? oh ya. Jom makan sekali kak, makan sekali. Sate Padang udah pernah coba? Belum ya? Coba. Soda gembira. Okey, kita tengok kita gembira ke tak kalau kita minum. Hahaha. Ada sambal ini kecap.
Bau dia macam sate kajang. Kan bau dia macam sate kajang. Tapi rasa bukan. Orang Kupang yang versi Sunda itu tak pakai santan, tapi dia pakai ikan asin atau teri. Kalau santan manis lah kan. Izam makan pedas kan? Tak, dia ni. Kau pedas tak? Boleh makan. Dulu kita makan pedas. Lepas tu dah kena gastric ke tu. Rasa. Aku juga dulu level pedasnya tinggi, sekarang tak boleh. Lambung itu tertua. Kalau korang singgah sini, tolonglah jangan lupa ambil gambar. Memang hairlock. Bahasa Melayu ni takutnya tak ini connect gitu. Tapi malah sebaliknya. Masing-masing nak belajar. Ya, ini dia masjid. Sebelumnya turis banyak foto-foto di sini karena dia ada pasar malam. Tapi semenjak itu kenapa ada pembangunan di situ, jadi tertutup. Makanya lebih kita ini kena potong jalan. Okay. Dekat itu kalau bahasa Indonesia kan nearby. Kalau Nearby. Malaysia dekatnya itu di sini gitu ya. Jadi harus Lepas khawatir. demo si dugung-dugung telah kenyang, Mika bawa ia pergi Masjid Agung Raja Hamidah. Masjid ni salah satu spot yang dekat dengan signboard ikonik Welcome to Batam. Cantik sangat masjid dia. Sebenarnya nak pergi masjid lagi satu tu yang ada payung macam dekat Madinah tu, tapi tak sempat. Kita pergi ni dulu. So ni adalah masjid dia. Cuba tengok. Kita masuk lah. Sambil-sambil tu pilot kita Izzah mula menerbangkan drone dia yang berharga. Tak tahu lawak, mahal lah. Kawan 5,000, senyum sikit. Dia duduk sana. Di mana? Tak boleh. Aku kena ada situ. Oh, kita orang ke kau? Aku nak ambil ni. Jom. Ni ambil gambar pakai drone. Orang lain duk pakai telefon, dia pun pakai drone ambil gambar. Nampak? Tadi kan sebelum balik, aku tolonglah ambil gambar makcik-makcik dekat masjid tu. Lah, rupanya orang Perak yuk. Orang kampung kita pesalam lah. Okay, lepas tu dah pergi masjid ni, kami pun nak ke hotel. Pilot okey? 5,000 okey? 10,000 okey? Cik, senyap je. Kumpul energi. Letak je lagi. Tu yang tengah tu. Senyap je. Dia sopan orangnya. Oh ya, ya Allah. Penyapa. Oh ya. Dia melayani perangannya kakak-kakak. Bandel semuanya. Dia tak tahu. Dia boleh bandel pun. Tu yang sebelah dia tu. Dia ini ahli neraka. Weh, jangan bagi gambar kat dia weh. Aku tak cakap apa-apa tau. Jangan bagi gambar drone tu kat dia. Bagi kat kita orang je, kita orang. Kita buat group lain. Dia tu. Dia punya nampak. Aku sensor. Yalah, dia pun nak suruh AI tukar muka tumpang kau. Oh, you. Jangan, aku tak nak pakai baju kuning. Yalah. Bapak dia. Tukar baju belang-belang boleh? Boleh.
Dia muka dia je tu. Aku tak habis lagi nak mengata si Izzat ni. Aku dah diam tadi. Dia dia kalau pergi pada Masya tu tak payah Itu tak lagi tak bos. tapis. Nagoya Mall dekat mana? Ini sebentar lagi kita mau mengarah ke Nagoya Mall. Katanya banyak orang-orang Jepang itu dulunya ya memang tinggal daerah sini, pekerja-pekerja Jepang yang di shipyard. Sebenarnya aku nak perkenalkan kat korang. Sebelah aku ni adalah Kak Laras. Kak Laras ni adalah our driver, ladies driver or trip assistant, atau kat sana boleh panggil supir. Aku jumpa Kak Laras ni dekat Threads. So aku pun PM lah dia. Actually kan guys, aku sangat happy and berpuas hati dengan servis yang Kak Laras bagi. Sebab Kak Laras sangat membantu kami sepanjang perjalanan ni. Sebenarnya hampa, kami ni nak booking hotel di sini, tapi full, banyak yang full. Dah tu pula kalau yang ada yang mahal pula. Macam membazir pula kan. So kita orang pilih hotel yang sekarang ni, which is lebih strategi sebab dia tengah-tengah ya. Yes betul, sangat strategi sebab dia tengah-tengah. Nak pergi sana boleh, nak pergi sini boleh. Dah tu Grab pun senang nak dapat. Lepas dah kenyang, singgah ke masjid dan juga bersia-sia di area Batam, kita orang pun decide untuk check in dulu. Sebab it's time to check in guys. By the way guys, please prepare cash yang secukupnya untuk bayar deposit hotel. Sebab kat sini nak cash je. And please jaga pasport korang betul-betul. Jangan jadi macam aku. Sebab waktu aku nak check in tu, dia minta pasport. So aku lupa nak minta balik pasport kat dia. End up dia pun lupa nak bagi kat aku. And then guess what? Malam tu aku menangis. Sebabnya mencari pasport tak jumpa. Then malam tu my friends ajak pergi reception balik dan tanya my pasport. Gladly yes, ada. Alhamdulillah guys. Untuk hotel penginapan selama 1 malam ni aku booking 2 bilik with connecting room and the view. Tapi aku tak dapat connecting room. Terpaksa duduk dekat level yang berbeza tapi ada view. Okey lah, siapa nak bagi weh. So aku duduk dengan Linda and then diorang duduk berdua. Yang 2 orang tu lagi. Kejap lagi aku buat tour untuk korang with the view sekali. After settle check-in and drop the luggage, tanpa membuang masa kita pun terus shoot ke Grand Batam Mall. Tujuannya of course, yang pertama aku nak cari Cikuro. Aku nak rasa Cikuro tu sedap ke tak. Tapi aku bungkus je lah. Kita order and then kita pick up dan bawa balik. Sedap juga. Yang mana yang ni? Fore. Ya. Nah kalau mau sate padang inilah nih apa? Salero Basamu. Salero Basamu. Ni Fat. Depan tu sate padang. Salero Basamu. Depan ni. Kalau ingin jajan jalan sedikit di situ. Salero Basamu. Kita dah sampai Grand Batam Mall dan ini adalah checkpoint terakhir kita jumpa Kak Laras pada hari ini. So kita orang akan gunakan perkhidmatan Grab je after this. Tengoklah aku tunggu apa. My Cikuro. And yes, tiba-tiba buka pintu tandas. Seperti yang dijanjikan, ini adalah room tour untuk bilik kita orang. Kita orang balik tadi naik Grab, tak sempat nak record, sorry guys. So yeah, here we are. Moh kita tengok view daripada bilik kami berdua. Cantik kan? Ni adalah Cikuro yang aku bungkus tadi. Aku tak menyesal beli 2 ya. Sedap weh, sumpah sedap. Sos dia, ayam dia, semua rasa berbeza daripada sini. Murah gila and korang kena cuba dekat Grand Batam Mall, okay? Tiba-tiba dah malam kan. So kita orang naik Grab nak pergi ke sini.
Aku lupa nama tempat dia apa. Ni aku tulis. Personally bagi aku tempat ni korang boleh skip ataupun nak singgah sekejap je untuk OOTD. Singgah sekejap je lah kan. Sebab tak ada apa sangat pun. And then kita orang terus order Grab pergi ke Indomaret untuk beli something yang kita orang nak. Dan secara tiba-tibanya memandang kita orang naik Grab ni, kita orang pun singgah lah ke satu masjid ni. Nama masjid dia Muhammad Cheng Ho Batam. Surprisingly masjid dia cantik sangat walaupun sederhana. Sangat bersih. Aku singgah masjid ni sebab nak pergi tandas. Tandas dia bersih tip top. So siapa yang berkesempatan tolonglah singgah masjid ni. Dan kita orang jumpa tempat isi minyak. Inilah antara barang-barang yang aku sempat grab dekat Indomaret tadi. Memandang kita orang naik Grab je, tak bolehlah beli banyak-banyak, takut overdose. Sebab esoknya kita nak membeli belah lagi. Jadi inilah makanannya beserta view daripada bilik kami pada waktu malam. Cantik ke hidup? Setakat itu sahaja aktiviti kita pada hari pertama di Batam. Hari ni kita dah check out. Nak check out pagi ni seawal 8 pagi. Tapi kita nak pergi breakfast dulu. This is our room. Kita siap dah. Then kita nak kemas. And the view. Wah, cantik Linda. Tak nak tengok ke? Wah, sedih dia. Hari ni merupakan hari kedua kita dan hari terakhir kita di Batam. So before kita mulakan perjalanan, kita breakfast dulu. Sekarang nak pergi breakfast sekarang. Pizza. Gelap. So dekat tempat kita sebenarnya ada swimming pool. Dekat sini. Mana breakfast? Oh, breakfast kita dekat belah sana. Jom kita masuk untuk breakfast. Ada nasi goreng. Nasi goreng. Kita ada mi goreng. Kita ada ayam. Ada ni. This one is dessert table. Sorry. Malam before day 2 ni, sebelum nak tidur, aku dah pesan siap-siap kat diorang turun awal pergi makan banyak-banyak. Sebab diorang ni ada gastrik. Pergilah cuba apa-apa makanan kat situ. Aku dengan Linda turun lambat sikit. Sebab kita orang tak makan sangat. Diorang dah makan. Diorang tak makan. Tak makan dah habis. Ni penghabisan. Penghabisan tu dia kukuskan dengan kulit-kulit tu tau. Tapi dia sedap. Linda makan apa? Tak nampak macaroni, sausage, ayam goreng, laos. Wow. Salad and this. Waktu booking hotel awal-awal, kita orang memang dah plan nak cari hotel yang ada sekali dengan breakfast. So, hotel ni dah include dengan breakfast waktu aku booking. And yes, sedap. Makanan dia semua sedap-sedap. Surprisingly dia punya dessert, dia punya kuih, semua sedap. Dema pun tak habis cakap sedap. Ya, memang sedap. Alhamdulillah kita pun dah kenyang and ready untuk check out. Nak pergi ambil luggage kat bilik jap. Oh, by the way, hotel ni ada massage and spa salon guys. Yang girl nak healing memang recommended. So far hotel yang kita orang tidur ni okay, lift dia laju je. Servis okay. Yang penting bagi aku nak tidur hotel ni bersih, selesa and kemas. Tu je. Aku dah nak check out dah. And then kita pergi ke next destination, which is Puncak Beliung.
Sebenarnya kita orang confused awalnya nak pergi Diners Gate ataupun Puncak Beliung. Tapi setelah difikir-fikirkan, lebih baik kita ke Puncak Beliung. Sebab dekat sana, kita orang tengok macam banyak sangat spot untuk bergambar. Dan ada beberapa aktiviti lah yang boleh buat dekat sana. Kalau korang perasan, sepanjang jalan nak ke Puncak Beliung ni, kiri kanan memang penuh dengan pokok-pokok hijau. Jalan dia pun agak berbukit dan berliku sikit. Kita ni sebenarnya tengah berada di Kepulauan Riau, Indonesia. Rupanya Batam bukan setakat bandar dan tempat shopping je tau. Tapi ada juga kawasan hijau dan berbukit, macam Puncak Beliung ni. Kita dah sampai dekat Puncak Beliung. Perkara pertama yang kami buat sebelum naik adalah beli tiket. Jom kita tengok berapa harga tiket masuk dekat sini. Kami decide untuk ambil tiket berharga RM110,000 bersamaan duit Malaysia dalam RM25 macam tu. Sebelum kita mendaki ke checkpoint yang atas, kita naik rainbow slide dulu. Sebenarnya tempat ni kena mendaki tau. Setiap checkpoint tu ada tempat untuk bergambar. So, kena mendaki dan beratur untuk ambil gambar. Tapi tak lama pun. Okay, yang ni checkpoint paling atas sekali. Kita ada buayan, ada karpet terbang, Zamzam Al-Khazan. Lepas tu kita ada tempat sarang burung ni. My friends pun terbangkanlah sayap keduanya. Itu drone kesayangannya. Nanti I akan share footage Puncak Beliung punya view lah dari drone Izzah. Thanks to Izzah sebab kita dapat tengok keindahan Puncak Beliung melalui pandangan atas. By the way, kita orang dah minta izin tau nak guna drone ni. So, jangan cakap kita orang tak minta izin. Oi, tingginya! Ya, tak sampai. Sebenarnya kita orang dapat main 1 atau 2 permainan je. Sebab yang lain beratur lama. Orang ambil gambar lama sangat. Memandangkan kita orang dah tak cukup masa, kita orang pun turunlah dengan hati yang gembira. Sebab gambar-gambar semua dah lawa. Aku akan share hasil drone. Izzah, comel. Kau tak ambil? Dari mana Izzah yang sedap? Ambil lain lah. Yang mana sedap? Aku ambil yang kanan sekali ni. Oh, tu sedap. Ambil mana ni? Aku ambil yang ni tak? Ambil mana? Rainbow lah. Rainbow dua ni. Kita free green sebab apa? Siapa ambil rainbow? Percuma drinks. Sebab kita ambil yang ni. Kita ambil full RM110,000. Yeah. Okey ke yang ni? Saya okey, saya sedang mengumpul. Aku tak nak ambil air sama. Aku nak ambil air lain. Mana boleh lemah je lagi nak shopping. Tak, saya sedang mengumpul kekuatan kaki, kekuatan tangan, kekuatan tawar-menawar untuk membeli. This is mojito guys. Sedap. Kau yang apa? Blue sky. Same ke dengan kita? So sweet. Okay, next destination sebelum kita meneruskan perjalanan kita untuk shopping, kita ke Maru Cafe. Maru Cafe ni dia dekat kawasan Batam dan antara benda yang menarik kat sini ialah konsep cafe dia yang macam dalam gua. So dia memang nampak estetik. Menu dia pula banyak kepada dessert, mochi donut, cake and coffee. So harga pun nampak macam okey, tak terlalu mahal. Dia lebih kurang RM25,000 range dia, RM25 above, macam gitu. Kami memang dah plan nak bungkus je and makan dalam ferry waktu balik sebab sekejap lagi nak shopping. Kita order bungkus je sebab kita nak shopping sekejap lagi. Okey, kita ambil one taro. I nak matcha. Okey, sekejap. Kita ambil Pistachio lah, pistachio satu, cinnamon, classic. That one is what? Ini pumpkin donut dengan ice cream. Oh, pumpkin donut with ice cream. By the way korang, dekat sini kan ada setengah makanan tu kita tak boleh tapau. Contoh macam ada kek tu yang dalam bekas kotak tulisan Maru kan. Kita kena makan kat situ. So kita orang tak boleh lah bungkus.
Satu benda yang aku menyesal adalah tak bungkus banyak-banyak. Korang kena cuba semua jenis dessert dia. Sebab memang sedap weh. Waktu aku makan dalam ferry tu kan, ya Allah, nikmat dia dengan view atas lautnya. Wah, sedap betul kek dia. Kek matcha dia memang sedap Okay, next kita meneruskan perjalanan kita ke DC Mall. Seperti yang telah dibagi tahu, kita nak shopping. Tapi aku tak shopping lah. Dia orang je. Dia orang banyak shopping lah. Aku tak shopping sangat. Aku sangat setuju dengan orang yang cakap sila pergi DC Mall. Yes, sila pergi guys. Sebab barang-barang kat sini lebih murah daripada tempat lain. Sebabnya kita boleh beli secara pukal. Contoh macam kau nak beli souvenir, kau boleh beli minyak Fresh Care yang tengah viral tu. Korang yang nak beli telekung, sejadah, tudung atau baju, boleh datang kedai ni. Sebab kedai ni antara kedai yang murah dan boleh tawar-menawar. Berapa lila tu? Kita sudah berjaya di apa? Diracuni oleh Nabila. Seorang satu. Dia tak beli guys. Telekung murah datang lah. Kedai mana? Datang Zoe. Betul dekat depan pintu masuk. Okay, mantap. Kalau datang sini, syurga kerepek memang banyak kat sini. Kalau kat Kartika Sari, kita ada Bagelen, cheese lah, apalah kan. Kat sini pun ada. Satu troli. Astagfirullahaladzim. Weh, macam dah tak ada hari esok. Tak ada hari esok. Jadi kat Kak Laras lah. Dia kat atas. Gila. Mesti dia Jam weh, kereta penuh Kita nak agih-agih barang lagi. By the way, ada seorang abang ni tiba-tiba datang approach untuk offer kita orang hantar troli sampai ke kereta. Bukan hantar je tau, dia siap tolong angkat barang-barang tu, kemaskan. Masnya baik banget. Makasih ya Mas sudah mau bantu kami. Kami lupa diri. Ada syaitan yang menghasuti. Kenapa? So kita ni beg kita dah bawa keluar dah. Ni dah bawa keluar. Dengan paraik. Nak paraik dekat setiap seorang. Oh my god, tengok barang. Sangat banyak guys. Ni barang siapa ni? Ni barang siapa ni? Niza. Ni barang makcik ni. Tak sedar diri weh. Sumpah banyak. Ini barang Linda, barang aku paling sikit. Sebab aku tak beli banyak mana pun. Selepas mengemas, kita pun on the way ke Batam Center. Maka dengan itu berakhirlah sudah trip kita ke Batam selama 2 hari 1 malam. Kita tengah menyusun. Lepas tu ada, ni aku punya dah settle. Ni Izzah punya. Tu Fat punya. So yang ni kena packing, aku rasa tak boleh bawa naik. Sebab nanti kita nak pergi ke atas tu naik escalator. So kena titip barang dulu. Ha? Majestic ha. Untuk perjalanan balik ke Johor ni, kami ambil ferry. Timing dia yang paling last sekali, which is pukul 5.30. So ferry yang kami naik ni adalah ferry pintas. Dia punya seat lebih luas dan lebih selesa lah. Sepanjang perjalanan dekat dalam ferry, waktu balik ni, kita orang banyak bersembang, transfer gambar. Lepas tu makanan yang kami bungkus tadi tu, kek-kek semua sedap. Sumpah rasa menyesal sebab tak beli banyak. Sikit je kami beli sebab share-share je. Lepas daripada tu, semua orang dah gone. Dah tidur dah semua. So semua dah rehatkan diri sambil layan view dekat laut tu. Sangat cantik. Sebenarnya kita orang ambil ferry yang paling last ni sebab nak tengok matahari terbenam. Tapi semua dah gone. Dalam masa yang sama hujan. Sampailah malam tu kita orang dah sampai Johor, hujan lagi.
Memang seronok lah tidur time tu. Finally, kami pun dah sampai Johor Bahru. Sorry lah tak sempat sangat-sangat nak merekod. Sebabnya nak tarik luggage lagi, nak angkat barang tu lagi, nak angkat barang ni lagi, nak lalu immigration lagi. Memang tak sempat. Sebelum kami berempat berpisah, kami decide untuk pergi satu kedai makan ni. Izzah bawa pergi kedai makan area Johor Bahru. Sambil-sambil makan tu, kami pun berbincang sama ada nak meneruskan perjalanan balik terus ke rumah ataupun tidur satu malam lagi di Johor Bahru. Jauh nak balik Perak. Bersambung-sambung ni vlog ni. Kita nak faraidkan barang-barang ni. Tuan Amal, Bantu Amal. So kotak-kotak ni dia nak kirim balik ke Manjung sebab member-member ni, member saya ni dia bekerja di luar kawasan daripada Manjung. Dia bekerja di luar negara jauh. Ya, dia seorang ni kerja dekat JB, seorang ni kat Kelang. So kita pi JB ni ni nampak ni ada. So kita pi singgah lah dekat kedai makan ni area sini. Pengakhiran vlog kita mungkin di sini, tak tahu lagi. Mungkin di sini. So sumbat-sumbat lah, aku tak tahulah macam mana hang. Rasanya boleh kot ni, luggage kat sini. Tempat je. Kita dah last dan kita tengok apa yang telah difaraidkan. Masyarakat. Allah Akbar. Orangnya mana? Astagfirullahaladzim. Tengok sikit bonet. Tengok sikit bonet. Ya Allah, inilah orangnya. Cantik jelita. Ya. Ya Allah, ada beg apa ni? Beg UiTM. Budak UiTM guys. Ya Allah, Budak UiTM guys. Ya Allah, lecturer siapa ni? Lecturer siapa ni? Viral lah, viral. Lecturer siapa ni? Kenal, hampa ada kenal dah lecturer siapa ni? Mungkin ni last kita jumpa Izzah sebab esok dia dah start kerja. Dia tak boleh staycation dengan kita malam ni. Sebab kita akan berangkat esok. Jumpa lagi tahun depan. Alah, sebelah ni tak Aku tahu memang. hati-hati ni. Jumpa lagi weh. Papa Roger. Lagi cepat. Okay guys, so Saya bapak lain. akhirnya keputusannya adalah kami memutuskan untuk tidur satu malam lagi di Johor Bahru. Aku pun laju-laju booking hotel kat area Johor Bahru. melepasi immigration di Tangkak dan sekarang nak pergi ke satu lagi immigration di immigration Kingston. Itu saja. Kita dah nak check out lah, nak balik dah. Duit pun dah habis. So ni lah, kita ada view yang cantik kat luar, berhadapan dengan Doubletree by Hilton. Jadilah sebab kita orang check in tengah malam gila, before pukul 2. Tengok seronoknya budak tu swim. So kita berada di tengah-tengah bandar JB. Lawa dah. Tapi sekarang tengah banyak apa? Renovation kan kat area sini. Betul. So macam tengok tu. Tak apa nyomel lah. Tak apa nyomel lah. Jalannya pun kita orang sampai masuk parking basement Salah parking. Mencarut-carut member takut. Udahlah tak ada refundable hotelnya. Dah nak cancel. Ya Allah, tapi lawa lah nampak view dia. Kita pun check out dan bergerak balik ke rumah. Terima kasih yang sudi menonton vlog Batam kita orang. Jangan lupa tekan button subscribe bawah. Please subscribe dulu. Don't forget to turn on the notification, like and comment. Oh yeah, nanti saya share footage drone. Thank you guys. Assalamualaikum. Bye-bye.